Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi ke channel saya. Hari ini video saya nak buat tentang pokok dokong yang telah masak. Ini buah sudah kali ketiga, tapi ini yang banyak sikit ni. Okey, di belakang saya ni ada 3 gugus. Ni 4 gugus dokong. Ni bawah tu ada lagi ni. Okey, ni ada tempat bawah. Okey, jom kita tengok buahnya. Hari ini saya nak petik lah. Sebelum kita petik, kita tengok dia punya, tengok ni lalu satu, kita tengok isinya. Okey, ini isinya, isi dokong. Okey, ni. Okey, saya makan sudah. Ni manis. Okey, jom kita tengok isinya. Pokoknya ni bawah sekali, ada cecah tanah ni. Ni ada sebiji 2 belum masak lagi. Ni pun ada belum kuning betul-betul lagi. Ni ni dah boleh petik lah ni. Ni dah boleh petik. Satu yang belum masak. Okey, ni banyak ni, ada 4 gugus. Okey, bawah pun ada lagi. Ini dokong manis, ada yang bantut. Okey, sampai ke atas ada lagi. Ni pun ada lagi, tak sampai lah tinggi. Usia pokok dokong ni sudah 15 tahun. Dan pokok ni pokok yang lasak lah, tak perlu penjagaan sangat. Cuma saya baja sebulan sekali. Saya guna baja biji sebulan sekali. Baja buah. Dan ini dah beberapa kali buah. Ini yang paling banyak sikit lah. Okey, jom kita petik dia punya buah. Okey, ni saya dah petik dah. Ni saya dah petik setengkai, dah masak dah. Okey, saya petik lagi ni. Ni boleh dah ni. Ni ada lagi satu ni belum masak lagi. Saya biar dulu lah. Ni dah boleh dah. Okey, ni. Okey, dah. Tip. Ni biar dulu. Dah boleh dah ni. Ni pun dah boleh dah ni. Okey, ni pun dah boleh dah ni. Okey. Itu saja. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Buah dokong manis. Ini pokok ni usia 15 tahun dan ini dah 3-4 kali dah berbuah. Ini yang banyak sikit. Okey, itu saja perkongsian. Pembajaan sebulan sekali.